Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam 15 Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini Muslim Camp Malaysia berada di sebuah perkampungan di Rantau Panjang menguruskan sumbangan yang diterima melalui Equinas yang mana untuk bantuan pasca banjir, dan di bulan penuh keberkatan insya-Allah ianya sangat memberi manfaat kepada mereka untuk menyambut Ramadan dan apatah lagi akan menyambut Hari Raya Aidilfitri insya-Allah. Antara barang yang akan kita bagi kepada mangsa banjir yang terkesan dengan banjir adalah kit ibadah terdiri daripada sejadah, telekung, dekat dan juga RDE, ada biskut dan beberapa item lagi lah. Dan juga kita bagi beras, barangan asalnya beras dan minyak masak insya-Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Muslim Camp dan Equinas yang membagi sumbangan kepada mangsa banjir yang terkandas di Kampung Kuil Merah, Putak 7, Bukit Haji. Dan kita banyak-banyakkan terima kasihlah kepada sahabat Muslim Camp. Kalau ada masa umur panjang, insya-Allah. Kalau masa-masa yang berlaku banjir, insya-Allah dia latih lagi. Terima kasih banyaklah tu. Terima kasih Equinas di atas sumbangan yang telah diberikan melalui Muslim Camp Malaysia, dan semoga kita semua diberkati, dirahmati Allah SWT insya-Allah. Terima kasih Muslim Camp Malaysia, bantuan kemanusiaan Tasis Padan Rantau Panjang.